1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Okey, ni Kak Rahimah ya, daripada Hang Tuah Kuala Lumpur. Kita sarapan dekat bengkel beg. Sarapan tempat selesa. Aircon ada, kipas ada. Dia orang sarapan kat sini lah. Alhamdulillah, semua dah dapat sarapan semua Sila bang. Jadi tempat ni selesa untuk kita sarapan. Okey, ni dekat bengkel beg dia orang tengok jualan beg kat sini. Tapi dia banyak lagi stok ni. Kat bawah ni tak buka lagi. Lepas tu bolehlah tengok apa dia orang menjahit kat sini. Jahit. Okey, kami dah sampai ke bengkel memproses air sarang burung walit. InsyaAllah ya. Bas daripada apa namanya Hang Tuah Kuala Lumpur. Boleh pegang. Tapi yang tu yang pegang. Yang kita siap cuci. Yang pegang. Okey, untuk kawan semua, dulu kita ada ambil memang di mana-mana saja. Di mana-mana saja bang Kak. Sebab dulu kan dia Keren. Lagi sikit lagi. Okey. Terima kasih, Cik. Sedut. Assalamualaikum semua pada tuan-tuan semua daripada hari ini daripada Hang Tuah Hang Tuah Kuala Lumpur. Dah sampai ke Pekansari Temerloh. Saya tengah turunkan dia orang tu semua tu. Nak jalan-jalan Pekansari. Di sini adalah Pekansari belakang sana ni. Saya ni pintu nombor 2 saya turun. Selalu pintu nombor 1 saya turun pintu nombor 2 hari ni sebab untuk mengelakkan kesesakan jalan raya lah. Sebab sekarang ni hari ni ramai yang datang ke Temerloh. Okey. Jadi yang mana tuan-tuan nak datang ke sini boleh berjumpa saya ataupun call saya, WhatsApp saya 0113758442 DJ Roy. Okey. Terima kasih. Okey, ni peserta lawatan sedang beri makan ikan semualah. Pas daripada Kuala Lumpur Hang Tuah pakailah jaket. Video saya suruh video ni. Angkat. Pegang marah. Wayang sikit kena ada lah. Okey, ada lagi siapa nak cuba? Cepat. Rugi tau tak cuba. Okey. Kena test lemang. Tu tengah bakar tu. Lemang tengah bakar. Lemang tokli. Boleh nak rasa. Kita dah sampai kat kilang Kepuk Rebus. Tadi ada tester yang ni dia tengah goreng lagi. Ni yang tester rebus. Boleh order kat sini kak. Ni pun tester lagi kat sini. Ni air percuma, air oren lagi ni. Untuk kita semua ya. Minum kak, minum. Percuma. Okey, sekarang dah sampai tempat ke dapur Gentel. Gentel. Dia orang beli barang sikit lah. Lepas kita parking depan tu. Jadi sini banyak kepok keping ya. Ni kepok keping. Ni kepok keping orang panggil ni. Banyak kepok keping. Okey, sekarang baru kat AKS.
Dia ada air, air kosong ada, air oren ada. Cari barang sikit bas. Kita berhenti sana. Ramai dah naik bas tadi. Lupa nak buat video. Ni baru buat video. KS ya, macam-macam ada lah kat sini. Mak ruku ada, batang buruk ada, macam-macam. Tempeyek ada, kuih penerang ada, bawang ada, macam-macam lagi. Tu bahulu. Ni bahulu boleh makan panas-panas. Tu bahulu panas-panas. Macam dekat Sabak tu, Sabak Benang tu, macam ni dah kita buat. Okey, sekarang bas kami tengah tunggu nak naik bot. Beratur. Okey, kita tengah tunggulah, ready ya. Nak naik bot menyusuri Sungai Pahang. Okey, bye. Ya. Bot pertama dah lepas. Okey, kami sekarang sedang menyusuri Sungai Pahang belakang-belakangkan tulisan Temelong. Ni saya bawa orang daripada Kuala Lumpur, Hang Tuah. Jadi kepada tuan-tuan semua yang mana nak pergi ke Temelong, ya, orang Temelong bersama saya akan bawa ke tempat yang betul-betul menarik. Boleh kontak saya 0117584542 bersama DJ Roy. Okey, kita jumpa lagi. Okey, ni kita dah sampai dekat Raja Perfume. Dia ada bagi kita teh ais hari ni. Teh ais. Layan diri ada teh ais. Minum. Minum. Ramai. Cari minyak wangi ya. Semua. Dia ada tester dekat situ, tester. Okey, selamat pulang daripada Hang Tuah.